Selamat bertemu lagi guys dalam channel Clement Gary. Kita malam ini. Okey, malam ni kita kita nak review beberapa barang yang kita beli dari Shopee. Khasnya ini untuk penghobi sebenarnya yang suka untuk meracik burung ruak-ruak. Okey. Saya pun bukannya, maksud sayalah seorang beginner baru nak berjinak-jinak dalam meracik ruak-ruak ni. Sebab mak saya telefon petang tadi, dia cakap dekat kampung, dekat padi sawah kita orang sana banyak ruak-ruak yang mengacau ni. Dia mengacau anak padi, benih padi. Dia orang cabut batang padi, jadi tanaman tak jadilah. So mak saya cakap macam mana cara nak halau ataupun nak mengurangkan lah gangguan ruak-ruak ni. So hari tu saya belilah beberapa peralatan ni untuk kita memikat ataupun meracik ruak-ruak ni. Okey guys, kita mula daripada ni. Okey, ini nama dia racik gantung. Okey, racik gantung. Saya beli dekat Shopee juga ni. Okey, berharga RM24.90, RM24.90. Tak silap saya ni, saya beli dari ni, datang dari negeri Kedah. Okey, saya beli dua racik dia. Panjang racik ni spek dia dalam dua depa dewasa. Untuk permulaan ni saya beli dua je. Racik dia bagus tau. Okey, ini belum turun padang lagi ni. Masih berbungkus. Tengok racik dia. Masih berstaple lagi ni. Racik dia. Kita buka, kita tengok. Ni racik gantung. Okey, mengikut sifu saya, gantung racik ni 5 jari dari tanah. So maksudnya dia punya golongan atau bulatan tu nanti dekat 5 tangan. Okey, dari tanah. Kalau letak bawah sangat dia tak kena kaki dia. Okey, ni dia. Kukuh. Ni kalau biawak kena pun boleh ni. Sebab dia kukuh, dia cantik, dia buatan dia kemas. Memang sangat kemas guys. Tu pasal saya sampai beli, saya beli dua. Bermula hari tu saya beli satu. Lepas tu saya tambah lagi satu. Ya. Dari Kedah, racik gantung. Ini nama dia, racik gantung. Pakai meracik ruak-ruak. Ini pun sama juga ni. Dia dari kedai yang sama di Shopee. Ya. Okey. Dia tak payah buka lah kan. Sama je ni. Saya pun tak nak buka apa ni tali ni, sebab nanti kalau saya guna nanti baru saya tunjuk video lagi. Okey, racik gantung. Cantik racik dia. Okey, yang kedua guys. Kita ada cameo ni. Patung ruak-ruak. Apa fungsi patung ni? Okey, fungsi dia, patung ni nanti bila racik tu kita letakkan nanti kalau ni berlukar ke apa ni laluan dia, kita letak racik sini. Lepas tu lagi satu sebelah sini, dan ruak-ruak ni nanti kita akan letak di tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Ruak-ruak cameo ruak-ruak ni tak silap saya pun dari Kedah juga ni, ataupun Pahang, lupa saya. Okey, memang mantap. Okey, ini kaki dia boleh adjust. Kaki ruak-ruak boleh adjust. Ya, macam tu. Ni ada lubang. Ada lubang sini. Dia bagi kayu yang macam chopstick. Kayu ni nanti kita cocokkan. Yang kayu ni nanti kita boleh cocok kat tanah lah. Cocok kat tanah sedalam sini. Okay, so dia memang
akan nampak macam ruak-ruak. Okey, sekalikan ni. Actually dia yang ni ada banyak jenis guys. Banyak jenis. Dia ada yang kaki yang apa ni, yang ada tempat letak macam tu, tapi sebenarnya saya tak nak beli yang tu. Sebab kalau beli yang tu nanti sebab ruak-ruak ni dia akan menyerang tau. Dia akan menyerang ruak-ruak Cameo ni. So bila dia serang nanti, kalau yang pakai yang ada tempat duduk kaki tu memang akan jatuh lah, akan kalah lah saya punya ruak-ruak ni. So kalau yang ni dia kukuh sikit sebab kita cacat dekat tanah. Itu yang saya beli. Okay. Harga Cameo ni dia actually dia ada banyak jenis. Okay. Dia ikut jenis juga. Yang saya punya ni berharga RM22. RM22 seekor. Seekor. Saya beli seekor je dulu. Saya buat testing. Okay. Saya buat testing dulu seekor. RM22. Ada yang berharga RM35. Ada yang berharga RM40. Dia tengoklah macam mana dia buatan dia. Tapi ni pun rasanya dah cukup lah ni. Dia dah lipat kaki dia. Okey. Nampak kan sebiji ruak-ruak. Okey, ruak-ruak ni orang cakap daging dia sedap. Tak apalah, kita try dulu, tengok ada hasil tak ada hasil. Setahu saya ruak-ruak ni pun kalau nak menjerat dia pun dia banyak pantang larang. Tapi tak apa, kita cuba pada waktu siang. Sebab kat kampung saya, kat sawah padi mak saya tu, memang banyak ruak-ruak. Kita try waktu siang. Jangan pergi waktu senja ataupun waktu malam. Walaupun masa itulah ruak-ruak ni banyak keluar pada waktu malam ataupun waktu senja. Okey, kenapa? Adalah. Ada dia, ada penyebab dia. Okey, ruak-ruak ni dah selesai. Okey. Racik. Dan yang paling penting sekarang ni, ruak-ruak dah ada, racik dah ada. Kita perlukan dia punya sound. Kita perlukan dia punya bunyi. Okey, yang ini saya beli dekat Shopee juga. Nanti saya tunjukkanlah dekat description video saya nanti. Okey. Yang ni radio, dia tulisan China semua ni. Biasalah made in China. Okey, dia ada apa ni? Okey, baca sini. Nama dia non-touch. Dia ada wireless Bluetooth. Dia ada TF card playback, flash drive playback, ada FM radio. Boleh pakai radio ni. Ada high definition recording HD. Ada rechargeable battery. Rechargeable battery. Okey, dan juga power off memory. Okey. Berharga, ini harga dia RM35. Didatangkan satu set dia lengkap. Jom kita buka. Okey, dia bagi charger. Okey guys, charger. Okey. Dia bagi pen drive. Okey, pen drive. Dalam pen drive ni dia ada bunyi suara burung ruak-ruak. Nanti kita test. Rasanya bateri ada bateri ni. Okey, pen drive ni bunyi burung ruak-ruak. Tak dulu. Dan juga okey, ini saya langsung tak faham lah. Ini semua tulisan China punya. Tak tahu lah. Apalah, lain kali. Okey, ni dia. Comelkan radio dia. Okey. Baru lagi, tak pernah turun tanah lagi ni guys. Okey, dia ada FM. Okey, FM. Fungsi dia. Nampak? Okey, dia ada on off. Siap ada antena lagi. Okey, ni charger dia. Charger tu tadi. Ni. Okey, ni USB, so kita boleh letak lah. Okey, pen drive ni cocok kat sini. Nama dia non-touch. Kita cek dulu bateri dia.
Oh, besar bateri dia guys. Ini spek dia dekat sini. Saya tak tahu ni apa benda ni. Saya tahu 5 watt C39. Okay, bateri dia rechargeable. Boleh charge lah, boleh charge sini. Chargeable. Tak tahu berapa lama boleh tahan bateri ni. Sejak saya ni baru beli ni, tak charge lagi, tak pakai lagi ni. Okey. Apa kata kita try lah. Try dulu. FM 模式 Dia tanya apa tu? FM moshi. Okey, ni radio guys. Radio ni nanti kita tuning. Ini pause. Okey. Ini boleh pakai radio ni. Okey. Nanti kita tuning radio dia. Tak apa. Kita bukan nak dengar radio, kita nak kita nak menjerat ruak-ruak. Okey. Apa kita test pakai pen drive. Kita masuk, kita dengar suara ruak-ruak. Kita masuk, masukkan. U 盘模式 Okay, volume dia sampai 11.10. Okay. Boleh dengar. Macam-macam versi sampai 16. Okay, kita slow sikit. Okay, cukup kan. Okey. Okey, cukuplah. Okey. So, saya akan cuba nanti, saya akan try ambil video lah. Sebab saya pun baru nak start buat benda ni. Semoga berjaya lah dalam mengurangkan populasi burung ruak-ruak di sawah padi mak saya tu. Okey guys. Terima kasih kerana menonton video saya. Dan seandainya video ini bermanfaat ataupun suka video saya ni, jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Sampai kita berjumpa lagi guys di video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih, bye bye.